Anda rasa ada tak chip yang mampu disuntik ke dalam badan manusia? Jawapannya, ada. Menurut satu kajian terbaru yang dipublish dalam jurnal Science Advance, satu komputer chip bersaiz kurang dari 0.1 kubik milimeter telah dicipta oleh engineer dari Columbia University. Chip ini lebih kecil daripada komputer terkecil yang pernah dicipta. Saiznya hanyalah sebesar kutu dan hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Chip ni boleh dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan dan ia telah dicuba ke atas 7 ekor tikus bagi memantau suhu badan mereka. Pada masa kini, ia hanya boleh mengukur suhu badan. Tapi pada masa hadapan, ia akan digunakan untuk memantau sistem pernafasan, glukos level dan juga tekanan darah dalam badan termasuk manusia, di mana ia mampu memberi amaran awal sekiranya terdapat masalah kesihatan. So jangan risaulah guys, vaksin anda tak mungkin ada chip kerana teknologi ni masih lagi belum begitu advance untuk ada GPS dan sistem komunikasi jarak jauh. Nak tahu lebih lanjut, kita jumpa dalam video seterusnya.